Happy birthday, Wan. Terima kasih. Hari ini adalah hari istimewa kita orang. Kita nak buat surprise untuk mak, untuk birthday dia. Sebenarnya birthday 2-3 hari lepas. So sekarang kita baru ada masa untuk sambut birthday mak. Jadi korang tengok macam mana persediaan kita untuk mak. Jom. Okay, kalau korang nak tahu, Indus Cafe ni berhadapan dengan Bara Ombak. Tu Bara Ombak. Tu Bara Ombak sana. Sini Indus Cafe. Ni. So disarankan walk in boleh, tapi kalau penuh view cantik tu tak dapat lah. Buat booking dulu. Booking awal cantik lah, korang dapat view yang cantik. Inilah Indus Cafe. Indus Cafe. Kita duduk kat luar, yang view tu cantik kat luar. Kat sini ada live band. Baik, sekarang kita tengah buat preparation dan kita tengah cari wording. Wording ni ada, kita boleh pilih. Lepas tu satu kek kita pilih. Bila kek tu dah pilih dengan wording, dia orang akan bawa, dia orang akan nyanyi lah. Tapi kita ada beli juga kek daripada luar. So kek daripada luar pun datang juga. Nanti kita sambut dan tengok macam mana. Dia nak tambah apa-apa tak? Itulah itu. Itu cantik? Satu bunga tu. Itu okey lah. Okey. Bel-bel ke coklat, pandan, karet. Mana? Sekarang Sesi tengah memilih kek. Inilah. Ini. Okay. Ini dengan tu warna merah Okey. Coding merah. Boleh Okey. lah. Dia akan menyanyi, dia akan bawa ni. Oh, gitu? Oh, nanti you bawa ni Ini bawa ada lampu. Oh. Ada lampu. Ini ada candle. Ada lilin. Ada satu. Itu mak. Mak punya birthday. Nenek. Mak, okey. Sini pun boleh bawa kek daripada luar. So ini kek kita lah. Ini adalah pandangan daripada Cafe Indus. Korang boleh tengok kan. Daripada sini boleh tengok tasik. Lepas tu ada bangunan atas tu. Tak tahu bangunan apa tu. Tapi memang cantik lah pandangan waktu malam. Angin pun cantik-cantik. Sepoi-sepoi bahasa. Daripada jambatan tu korang boleh tengok. Tak silap aku, itu menara SPRM tu. Tu aku tahu. Cantik kan. Nasi. Semua nasi lauk. Okey, nasi lauk. Ada sekap, steam pun ada. Makanan kita yang order dah sampai. Lepas ni kita lepas habis makan baru birthday mak. So kita punya tom yum dah sampai. Kita makan dulu. Haziq dah lama tak melawat kawasan tu. Habis ada sipu dah dekat dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi ada cube kan? Pegang makan-makan. Tak betul itu lah. Saya tak menanti gigi ni. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Dan kamu selamatkan Puan Rosni. Puan Rosni. Puan Rosni. Puan Rosni. Puan Rosni. Ya. Puan Rosni. Happy birthday. Banyak umur, dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Anak-anak memberi syafaat untuk masuk syurga nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Happy Birthday to you. Cium. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Akak dah. Ada satu lagi kejutan. Ya, sudah hidup penuh kejutan. Ni. Kena pakai sekarang. Kena pakai. Sebab kena pakai. Hadiah. Buka. Unboxing. Unboxing. Poin kena buat video unboxing. Buka.
tolak. Yeah. Melotenya. Gambar dengan ni pula. Okey dah. Okey. Melotenya. Sekejap. Okey. Tangan kiri, tangan kanan. Ini. Pakai je lah dulu, setting nanti ya. Iya, Pak. Kena dengan baju kan ah. Iya kan? Oi, lawa. Sekarang pukul berapa kan? Pukul 10. Okey. Pukul 10 okey. Boleh baca yang. Bar ambil. Ya. Siti jap ambil. Buka ambil. Abang. Aziz, Aziz. Paksu. ikut paling tua. Ikut diraki. Akak. Sayang Wan semua. Aziz paling last. Haziq paling Okey, Haziq paling last pula suap Wan. Kenyang lah Wan makan kek. Okey, akak pula boleh lah. Ni kita nak ambil. Kek pelik-pelik tadi. Meh. Ni kek apa? Pandan. Pandan. Happy birthday, Wan.